Kira-kira 1.5 juta pekerja Bangladesh akan dibawa masuk ke Malaysia secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. Lihat sahaja suasana di ibu kota pada hujung minggu, sebahagian besar kawasan dibanding bandar asing yang diberikan bandar asing juga mempunyai hak balik kampung. Oh, kau bukan main semangat lagi nak raya. Siap nyanyi bagai kau ni. Mestilah. Hari ni kan last kerja. Esok dah boleh balik kampung raya. Aku nak tanya kat kau. Hari mana tahu ni? Tak tahu ke? Aku ni kan orang kerja. Orang lostak. Aku balik kampung aku lah. Aku boleh makan rendang. Aku boleh raya rumah keluarga aku. Hang Ali. Hang cuti ni hang tak balik kampung ke? Saya dari sini saja. InsyaAllah tahun depan boleh balik. Hang bukan dah kerja sini lama dah ke? Awak hang tak boleh balik kampung ke? Hang ni tak ada duit. Tak ada duit Kesian kau Kesian sangat-sangat. Kau duduk sini bukan ada siapa-siapa pun. Keluarga tak ada. Kawan tak ada. Tak sembunyi ke? Tak sedih? Family kau dekat Bangladesh sana tu mesti meriah sangat kan? Kau tak jealous ke? Kau duduk sini, duduk sorang-sorang, makan capati je lah jawabnya. Maya, kenapa cakap macam tu? Tak baiklah. Kau ni pun satulah, aku gurau je kan. Kau ni nak gurau pun tak boleh. Dah lah, jom lah. Biar je Ali ni seorang. Nanti free, nanti raya aku ajak lah kau. Kau dah tahu mah aku balik dulu tau. Ma, Baba, tahun ni saya tak ada apa pulang. Saya rindu semua orang. Ma, jangan risau. Saya di sini seorang diri tapi saya okey saja. Siapa ya? Bos. Ali, khabar baik Ali? Khabar baik bos. Ali. Ya bos. Ali, saya tahu yang tahun ni Ali tak dapat balik raya kan? Ya bos. Tak apa, ni saya ada belikan something untuk Ali. Ni baju. Besok Ali pakai Nanti besok lepas main raya, Ali datang resort makan sama-sama dengan saya. Boleh Okey baik bos. Terima kasih bos. Jangan lupa pakai tau besok. Okey baik bos. Terima kasih. Okey, tu sama hari raya Ali. Saya balik dulu Selamat raya bos. Terima kasih bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bos. Ali. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, bos. Wah, nampak handsome ah. Tengok, baju kita sama Ali, sama dengan saya punya family. Sebab apa? Sebab saya dah anggap Ali macam keluarga saya sendiri. So Ali jangan sedih-sedih, kita raya sama-sama, okey? Jom masuk dalam. Kita makan dulu Jom makan Ali. Cuba makan. Lih, tengok je. Ya, bos. Lih, disebabkan saya tahu awak rindu awak punya kampung kan. Ni, saya ada buat khas untuk Ali. Kari daging Bangladesh. Special for you. Terima kasih, bos. Sama-sama. Saya banyak rindu makan. Saya tahu awak rindu. Makan. Cuba ambil makan. Terima kasih, bos. Makan. Ini raya bukan tentang tempat, tapi tentang kasih sayang. Kadang-kadang keluarga bukan hanya mereka yang sebumbung, tapi mereka yang ada di sisi ketika kita memerlukan.